Hello, hi guys! Welcome back to my YouTube channel Nisa Afendi. Kepada sesiapa yang baru first time dekat Nisa punya channel, Nisa nak ucapkan welcome to you guys. And kalau korang dah lama dah dekat sini, thank you so much Nisa ucapkan sebab korang sudi support Nisa daripada dulu sampai sekarang ni. Okay guys, so tanpa nak melengahkan masa, Nisa nak tunjukkan dekat korang. Dekat sini, ni adalah bukti pembayaran yang paling latest Nisa dapat daripada apps ataupun games West Collector. So, tanpa melengahkan masa, jom kita pergi kepada games tersebut. Okay guys, so untuk full tutorial dia, korang boleh pergi dekat Nisa punya link dekat bawah ni and then korang just download sahaja. So untuk video ni, Nisa just nak bagi tahu korang roughly sahaja macam mana cara untuk kita nak dapatkan points dan macam mana untuk nak withdraw. Okay, pertama sekali, jom kita pergi tengok dekat withdrawal kita yang sebelum ni. Pergi dekat yang ada gambar wallet ni, tekan kat situ, tekan je. Tekan kat situ. Lepas tu, pergi dekat view redemption. So, dekat sini korang boleh nampak ada dua payment dah successful. Which is yang pertama adalah pada 2 Februari tahun ni. Dan yang kedua adalah 4 Mei. So, dia masuk, ni date Nisa nak withdraw lah. So, yang tadi tu, date dia masuk ke Nisa punya PayPal account. So, dekat sini, korang boleh nampak kita boleh withdraw daripada $2, $5, $10, $20 sehinggalah $25. So, games ni memang legit and selain daripada games West Collector ni, dia ada a few lagi games-games lain daripada developer yang sama. So, sesiapa yang berminat, Nisa dah letakkan juga link dekat bawah ni untuk korang cuba. Okay, so Nisa nak bagi tahu dekat korang macam mana untuk nak dapatkan extra point secara percuma. Korang pergi dekat enter code ni, masukkan kod yang Nisa dah letakkan dekat screen ni untuk korang dapatkan 10,000 points secara percuma. So, sesiapa yang nak cuba, korang boleh masukkan lah. And then, tekan proceed. Lepas tu, dah terus dapat 10,000 points. Okay. So, nak dapatkan points lain-lain, nanti korang boleh pergi dekat Nisa punya tutorial lah. Macam mana untuk full, macam mana nak dapatkan points. Tapi dekat sini, Nisa just nak bagi tahu kat korang. Macam mana nak dapatkan points. Main dia adalah, korang gerakkan kita punya lori sampah ni. And then kita pergi dekat sampah-sampah ni untuk kita kutip segala sampah yang ada. So, bila kita dah kutip banyak-banyak sampah. And then korang boleh nampak tadi, points Nisa pun makin bertambah lah. So, 3,855. So, ni kita dah habis minyak. So, dekat sini, korang boleh tambah dengan cara tonton iklan dan sebagainya. So, tekan je dekat minyak kat bawah tu untuk kita refill balik minyak. Okay, so bila dah refill minyak, just repeat lah balik proses tu. So, simple sahaja cara untuk nak dapatkan points daripada apps tersebut. So, basically just macam tu sahaja cara untuk kita nak dapatkan points dan macam mana untuk nak withdraw. So, untuk yang lain-lain tu, Nisa dah letakkan, Nisa dah buat video tutorial. So, korang just pergi je kat video tu and tengok full tutorial dia lah. So, itu sahaja. Thank you so much for watching. Kalau korang suka, jangan lupa untuk tekan button like, share, komen dan juga subscribe. I'll see you guys in the next one. Bye!